Kita selesaikan masalah tengkuk yang bergoyang-goyang tu. Lepas tu nak tukar tayar tu. Pirelli Corsa Sport saiz 90-80. Kita besarkan sikit. Okey. Ini tayar yang aku ganti siang tadi. Pirelli Diablo Rosso Sport. Diablo Rosso Sport. Okey. Pirelli saiz 90-80. 17 Pirelli Dia nampak besar sikit lah daripada tayar 80-90 yang standard tu. Ini ambil corner pun syok. Lepas tu siang tadi aku dah repair handle tu. Okey, dia dah tak membuang kiri kanan. Dia boleh pakai untuk bearing cone e-bonus boleh pakai. SYM e-bonus punya bearing cone dia boleh pakai. Lepas tu aku ganti tayar ni. Best. Aku ganti tayar belakang je. Tukar daripada 80-90 kita 90-80. Kira dia lebih besar sikit lah. Tu je lah aku nak tunjuk. Tapi tayar ni memang best. Bearing cone pun dah okey. Kira dia dah tak berat sebelah. Dia dah ringan. Tidak belah sini berat ni. Okey sikit lah. Jadi tu je lah aku nak tunjuk. Tapi korang kena try tayar ni. Tak payah nak besar sangat pun. Sebab apa, kalau 100, 110, 70, kalau naik seorang okey. Kalau naik berdua, dia akan, tayar ni akan sagak dalam tu. Dalam ni dia akan sagak sini. Kalau 110, 70, yang ni 90, 80 je. Okey. Tu je lah aku nak tunjukkan ni. Korang kena try ni. Pirelli Diablo Rosso Sport.